Okay, Ustaz. Teruskan, Ustaz. Teruskan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dengar. Adik. Tak, sekarang ni dia orang cakap ada patung. Masalahnya patung pun tak nampak, geng. Diorang ada tegur patung hitam. Patung pun kita tak nampak sekarang ni. Dia dekat sini ya, Ustaz. Geng, jalan terus, geng. 5 koin ada ni. Teruskan. Jalan terus, jalan. Interaksi dengan abang, Dik. Woi, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Allah Akbar. Aku nampak, Mat. Kau nampak tak, Loy? Aku nampak, weh. Weh, aku nampak budak betul-betul melekat dekat dinding sini, geng. Betul-betul melekat dekat dinding sini, guys. Serius aku nampak. Aku terkejut, sumpah. Aku rasa ni, tapi aku tak rasa kat atas tu. Loy, macam mana dia berpijak, Loy? Macam mana dia boleh ada kat atas tu? Allahu Akbar. Geng, ada siapa-siapa ni tak, geng? Ada siapa-siapa ni tak, guys? Allahu Akbar. Ada siapa-siapa screenshot tak, geng? Patutlah suara tu makin dekat. Suara budak. Ustaz pun lari macam mana kita ni, Ustaz? Terkejut. Masalah lagi kalau dah depan mata tiba-tiba kita baru nak mula dia dah timbul kat depan tu. Gila. Orang tak rasa tempat aku tak cakap aku hebat. Kita cuba ikhtiar. Tak payah layan lah, Ustaz. Kita kalau orang kau rasa kau orang hebat, aku boleh invite kau orang datang. tak payah layan lah. Buang masa. Loy. Lagi Loy. Loy, dia datang lagi, Loy. Loy. Weh, Ini susah yang hari pertama kita jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sama macam hari pertama itu lagi. weh. Dekat situ tak ada tempat berpijak, weh. Weh, aku rasa macam bela jap, weh. Dekat situ tak ada tempat berpijak, weh. Allah Akbar. Jom, Ustaz. Jom. Aku rasa lain ni. Aku rasa lain ni. Ada benda yang tak elok, Ustaz. Ada benda tak elok. Daripada arah penjuru. Geng, bagi aku masa untuk beli internet, boleh tak, guys? Aku pakai wifi. Wifi tak sampai ni. So, aku nak tengok kenapa dia muncul dekat belakang. Mesti ada something. Astagfirullahaladzim. Benda yang di luar apa yang saya tangkap. Boy, si boy. Betul-betul kat penjuru sini. Sebab kat sana lag, geng. Dekat belah sana lag. Tak boleh buka lampu ke? Kalau korang nak suruh saya buka lampu, tak ada masalah. Boleh je buka, geng. Habis sekarang kita nak main apa? Rasa seram tak buka lampu? Semua buka. Kau rasa feel apa, geng? Ha? Hoi! Jomlah balik. Tangan dah penat dah. Kenapa? Oh, kenapa? Jomlah balik. Kenapa ini? Tengok
kan? Ada something lah, ada something yang menekan ni. Kau duduk. Tak pernah dah. Siapa engkau mengalau aku keluar? Terkejut aku sia. Astaghfirullahalazim. Tempatmu. Aku diundang untuk membersihkan kawasan rumah ini. Jangan kau terus mengganggu di dalam rumah ini. Kau kenapa? Kau apa? Ganggu apa? Kau tiba-tiba datang aja kau ni. Dia berlari daripada kereta apa? Apa kena kacau dalam kereta ke? Dia dekat mana? Kau dia apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Apa yang kau nampak? Ada budak dengan nenek. Ada kat kereta tadi. Aku cakap duduk dengan akak kau tadi. Aku keluar, kau tinggal akak kau seorang. Kenapa, boy? Ya, boy. Macam mana, boy? Tenang ni. Aku rasa ada benda tak kena. Sifai. Dia dekat belakang rumah tu. Ha? Siapa? Dekat belakang rumah tu. Di belakang rumah kau? Sekejap, masalahnya aku punya internet tak sampai belakang ni. Dia dekat situ. Data ada tadi. Tempat dia kat situ. Allahu Akbar. Patutlah gangguan ni banyak. Ramai tadi. Dia Untuk kenapa kawasan ramai ke? belakang ni. Dia dekat situ. Sebab wifi tak dapat ke atau memang gangguan coverage memang tak lepas itu? Ya Allah. Allah balik. Kau nak sekarang ni memang ada dekat rumah ni sosok budak, betul? Ya. Dengan siapa? Itu nenek. Nenek. Ya. Kau tak boleh tidur kat atas tadi. Asal kau keluar? Yang kau keluar kenapa? Dia suruh keluar dari sini. Dia tak bagi kacau dia. Sekarang ni okey, ya, kita kadang-kadang dengar pendapat dia juga, Ustaz. Betul. Sekarang ni dia dah kena hari kau pertama. nak sekarang ni rumah dia kat mana? Tempat dia kat mana? Kau bagi tahu aku. Belakang. Kat belakang. Ha. Kau memang laut Kau jangan buka-buka ni. Kau ni mengigau kau ni. Tak, betul. Dekat belakang. Okay, tenang. Okey, Sifai ni. Tenang. Aduh. Jangan layan sangat perasaan tu. Tenang dulu. Cuba aku nak buat ya. Sekejap geng, aku beli internet sekejap Aku rasa benda ni mungkin berhamburan dia ataupun kawasan sekeliling rumah ni. Tak, dalam kawasan rumah ni memang ada sesuatu energi yang luar biasa, boy. Tak, sekarang ni Kita baru nak apa yang Ustaz, Trace. Ustaz cuba berinteraksi dengan dia. Sekarang ni tanya dia betul-betul, Ustaz. Dekat mana, arah mana dia sebenarnya? Aini, cuba cerita macam mana mula-mula yang dia suruh Aini keluar ni sebab apa? Dekat tuan ni. Tapi tu macam mana dia boleh cakap dia ada dekat belakang rumah, dekat belakang tu? Benda tu dia tunjuk kat ni. Siapa nenek tu? Ha. Allahu Akbar. Dia tunjuk kat Aini macam mana? Aini dalam tidur tadi ke? Aini dah sedar pun? Tadi ni tidur. Allahu Akbar. Okay, slow. Jangan pressure. Tenang. Ceritakan satu persatu. Okey, apa yang disampaikan kat Aini tadi, dia tunjuk tempat tu. Aini tahu tempat tu tak kat mana? Tahu? Tahu. Ha. Boleh tunjuk? Dekat belakang. Mana tu? Dekat belakang rumah dia cakap. Kawasan belakang rumah lah. Ha. Kawasan rumah. Kita orang dah tinggal kat sini, masalahnya geng. Korang ni pun aduh kecoh tu. Allahu Akbar. Macam mana Ustaz? Nak teruskan? Okey, saya okey je kalau dah kata Aini dapat benda tu dah dibagi tahu, kita nakkan kepastian, kita kena check Andai kata betul apa yang disampaikan pada Aini, kita jumpa. Itu waktu tu memang kita kena cubalah yang terbaik untuk kesenangan urusan tu. Apa benda pun dah. Kenapa rumah dia berada kat belakang ni pula? Sedangkan kita tak ada sampai ke rumah, kawasan rumah ni. Apa ni? Rumah ni je. Siapa ni kat depan aku ni? Apa dia? Tenang. Tenang ni. Jangan baca. Cuba Istighfar. Astagfirullahalazim. Hei! Astagfirullahalazim.
Kenapa Lord? Kenapa lah? Aku nampak orang pegang dukung budak. Dukung budak? Tadi apa kau belakang aku tadi Lord? Hai, cermin. Dinding tu situ. Ni cermin pantul. Tapi tak ada apa-apa tadi masa kita kat sini yang buat kau cakap dengan ni tak nampak apa-apa pun. Yang komen mengarang-arang. Okey, jap. Aku pening ni. Aku nak kena lag sekejap geng. Aku nak kena top up dulu. Try lah wifi sampai tak sampai. Jom kita tengok jap. Jom. Pergi tunjuk mana? Pergi tunjuk. Tunjuk. Terima kasih. Mana? Belah mana? Dekat belah sini? Okey, jom. Dalam keluar. Kau ikat rambut boy ni. Tapi masalah lag sini boy. Lagi datang. Buka lain tu cuba tengok picture ke mana tu. Saya ni takut ada gambar ini. Jap. Stress tu macam ni tu. Cuba buat datang. Jap, dah okey dah. Tapi dah. Yang peliknya kenapa tak buka lampu semua? Sebab kau lah benak Cik Siti. Aku cakap dengan kau Cik Siti. Bila orang cakap kau ni pening, kau tahu tak? Bila aku buka semua macam ni, kau nak tengok apa? Ha? Kau nak tengok apa? Kau bagi tahu nak tengok apa? Woi, kenapa? Ha? Depan aku dah. Kenapa? Ui, meletup depan aku kat sini ni. Boy dapat tengok kamera tadi, boy. Dapat tangkap tadi. Tak tahu, meletup kat sini. Dalam plan boy dapat tadi. Betul-betul kat depan boy tadi. Tengok sini. Ha. Ni kat sini depan ni. Kau ada hotspot tak? Pinjam lu. Stop tak pasti jap. Jap. Aku macam mana aku nak buat? Internet tak ni, public bank maintenance shoot. Tak boleh nak beli internet aku. Habis. Cepat ni nampak ah. Tak, sekarang ni sikit lagi nak sampai situ je, geng. Nak sampai situ je. Ha? Try masuk. Try. Jom. Kita try. Bilang kat Dubai. Mana? Si okey tak, boy? Dia lagi tak? Mana? Kat mana? Kat kawasan ni. Ya, ambil air. Pergi ambil air satu mangkuk. Dia cakap kat sini. Kau sini. Sini. Kita kat sini kan? Kita try cuba buka bacaan. Kalau betul ada energi, kalau ada sesuatu yang mana yang Aini cakap tu, kita try. Kalau ada tidak balas, apa yang boleh kita buat, kita buat. Confirm Ustaz. Belah sini, betul-betul. Dia cakap belah sini, tapi tak ada nampak. Astagfirullahaladzim. Ini yang buat kena tadi. Aku kena ni tadi lo. Betul. Betul kat sini. Cepat ni. Aduh, lain slow-slow. Yang ada tadi kan? Slow sikit Ustaz, slow sikit. Ustaz pakai macam tu.
Aduh, lag dulu sini. Bangang tu lah. Cuba tengok balik kabel kita boleh pasang kat sini. Kita ada rumah je ni. Tak boleh tu. Lihat lagi tak, geng? Sini okey. Okey. Kau Okey. nak cuba spot. Okey dah. Kita cuba spot. Okey, acur lah. Ini, mana ini? Ini. Sini. Ini jangan pergi jauh-jauh ni. Jangan jauh. Okey, siram Ustaz, siram. Okey, Syun. Kau belah mana? Cuba tunjuk belah mana. Cepat, line aku tak ada ni. Lagi 10 minit nak tutup dah ni live ni. Banyak sangat komen-komen mengarut. Kalau yang banyak mengarut tu saya better kita buat private dah. Benda tu pun kita takut juga tindak balas dari sini. Lagi private. Ini pun dah datang Tu serangan-serangan. tak boleh Ustaz. Line lag teruk sini. Aku dapat rasa dia tanam. Sini tak boleh, geng. Aku kena naik atas je ambil handphone. Aduh, slipper dah lain-lain dah ni. Tak boleh lah. Ha? Aku kena naik ambil handphone lagi satu jap. Boleh je pakai, tapi kena ambil handphone lagi satu. So kita tak nak buang masa. So ini aku duduk tengah-tengah. Kau duduk, dia diam, duduk tengah-tengah. Ni je cara untuk kita nak tunjuk arah mana. Sekejap geng aku ni jap. Subscriber komen, tak ada. Ini live ritual, tak ada tunjuk semua orang. Siapa lagi nak join? Siapa lagi nak join terus dalam online? Terus. Sama Lisa, thank you. Yang mana nak join lagi? Raju. Siapa yang nak join lagi? Come on. Terus. Siapa yang belum pass kat dulu kan? Tolong pergi pass kat. Teruskan dengan terus kan. Kita nak buat private tak boleh jadi benda ni kita tak boleh open bahaya. Astagfirullah. Dengar suara budak. Dengar Ini tenang, ini dia. Tenang, relax. Cepat dalam hati. Jangan dengar. Sabar. Tak tinggal je. Jangan kosong, kepala jangan kosong. Jangan biar kosong macam itu lagi Takut nanti air ni lawan je. Adik cakap apa, Dik? Abang tak ada kacau kau ke adik. Adik kalau nak keluar, adik datang depan abang. Abang nak tengok adik. Boleh? Ini tengok bawah je lain, tak tengok apa-apa. Allahu Akbar. Adik ke tu? Adik ke yang gerakkan kursi tu? Okey, dah 60 orang. Adik ke yang gerakkan kursi tu, Dik? Adik? Kalau betul adik jangan main lagi dek kursi tu, Dik. Abang tak kacau adik, abang tak kacau keluarga adik. Dia dekat dengan kita ni. Adik? Dapat? Ada yang tukul. Tukul. Dia cuba interaksi tadi dengan kursi tadi pula. Kursi bergerak. Ada pergerakan dulu depan. Dia menarik kursi tadi. Ha. Sebab dia. Ya, bisa. Cuba adik cakap dengan abang. Siapa yang suruh adik cakap, suruh kita orang keluar ni? Abang tak kacau adik, abang tak kacau keluarga adik. Apa dia cakap? Pas kat sana pun. Pas kat phone ni. Atas. Phone ni. Satu coin je phone ni. Pas kat. Ini tahan tau. So kami nak tengok. Okey geng. Sikit lagi, hujung sikit lagi. Okey, 14 minit lagi tinggal. Go. Sorry ya geng, sorry saya tak boleh sebab melampau sangat geng. Melampau sangat, tak boleh. Ini kena rekod ni mati aku. Tak boleh. Aman. Tak ada siapa Tak. yang mengganggu keluarga kau, Dik. Adik jangan main macam ni, Dik.
Jalan seorang satu konak. Adik kalau nak muncul, adik datang dekat dengan abang. Abang nak tengok adik. Seorang satu konak, seorang satu konak. Abang nak jumpa adik. Abang Mal. Ada lagi ke? Okay, ini duduk dia diam tau. Fokus pada lilin tu. Okay, fokus pada lilin tu. Terima kasih Abang Mal, geng. Lagi sikit geng, pause nak cukup 15 geng. Lagi sikit geng, pause nak cukup 15. Subscriber besok, episod baru. Okay, ini. Fokus betul-betul. Tarik nafas. Jangan biar kosong nanti lah. Jangan biar kosong. Okey, pegang telur dia betul-betul. Satu jari. Dah macam ni. Wow. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Relax dulu. Cepat geng. Ada 12 minit lagi. Cepat 12 minit lagi. Go, terus. Spam pokok kelapa saja. 12 minit lagi. Siapa lagi yang terus je? Donat je. Kau je. Pakai kunci. Jangan lepas telur. Jangan lepas. Kita bukan Pegang je. tak nak bagi korang tengok, tapi benda ni akan dapat impact negatif kat kita orang juga nanti. Macam mana, Ustaz? So kita tak nak benda ni nanti menyebabkan loy akan diganggu ataupun ditekan macam-macam perkara. Korang pun dah tahu sebelum ni terjadi kejadian-kejadian macam ni. Kita bukan buat ritual, kita bukan buat pemujaan. Kita ada kaedah untuk memancing. So kita untuk menghindarkan daripada pihak tak sepatutnya. Tekan betul. private. Allahumma salli ala Muhammad wa sallam Muhammad la ilaha illallah. Allahu akbar. Tenang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cipa banyak-banyak. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Jangan lepas. Aduh, dia pergi lepas pula dah. Apa abang tahu ini takut, sabar tenang, istighfar, jangan kosongkan fikiran. Kita ada abang Loy semua ada kat sini. Okey, diam ah. Tahan ini. Relax, tenang. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Okey, cepat geng. Ada berapa minit lagi, Roy? 3 minit, 58 minit, 38 second. Go geng, terus apa lagi? Satu lagi, jangan donat dia. Lepaskan. Oi. Mantap lah Sultan Mal. Semoga rezeki. Mantap Amal. Sikit lagi Amal nak duduk nombor 4 Amal. Sikit lagi. Lagi 6 kit lagi nak cukup nombor 4. Duduk nombor 4. Top daily. Tengok sini ni. Ha? Abang tengok sini. Kenapa kau sedih pula aku tengok muka kau? Sekarang ni niat kita, niat nak tolong je. Faham tak? Niat nak tolong. So kita nak tahu dekat mana arah dia berada. Faham tak? Faham? Kau niat nak tolong je. Ada 5 minit lagi? 5 minit lagi geng. 5 minit lagi geng. Sikit lagi. Kau yang bagi tahu dekat sana ada benda. So memang ada benda kat situ. So nak tengok dia muncul depan tu. Adik Loy, sikit lagi nak duduk mempat geng. Mantap duduk mempat juga akhirnya. Alhamdulillah. Duduk mu 3 pula guys. Sikit lagi duduk mu 3. Yang mana nak join terus kapal pokok kelapa guys. Moderator tolong jalankan tugas anda. Terus pump pokok
Terus pam pokok kelapa. Kita tak ada masa lagi ni. Sekejap lagi saya tutup komen. Buka yang subscriber punya komen. Okay, tak dapat. Sabar je Boleh ni Zikir dah mati, zikir dah mati. Tak ada apa lah. Jangan takut. Tenang, kita dekat dengan ini. Tenang. Jangan takut, jangan takut. Zikir hati lah. Ingat abang. Zikir abang. Lepas kat telefon ni, lepas kat telefon ni. Boy, mute je aku nak bagi Aini baca ayat ni. Lihat ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asbunallah. Wahai Bismillah. Tawakkaltu Allah. Kosongkan fikiran. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Allah. Allahumma salli ala sayyidina La ilaha illallah Muhammad Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tunjuk, tunjuk. Boy, jangan tunjuk boy. Ya Allah. Siapakah kerana kau yang berada dalam tubuh ini? Susuk penari, wahai. Susuk penari. Kenapa macam ni Ustaz? Susuk penari yang telah masuk tubuh ini. Selepas kita hentikan ayat tadi. Hah? Kenapa jadi macam ni Ustaz? Dan dia terus aktifik pada tubuh dia. Ini susuk penari juga. Ada kena-mengena ni daripada seberang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia pandang tajam tu kat aku Siapa yang berdepan denganku? Siapakah yang berdepan? Boy, dah tak boleh ni boy. Tak masalahnya live ni mengarut habis dah ni. Ayo penetrasi denganku. Ustaz settle dulu Ustaz. Jom boy. Ustaz settle dulu. Sampai dia betul-betul wujud pada Ustaz. Betul-betul sedar. Cepat aku bagi 2 minit jap. Tak boleh tinggal. Sedap efek pula ni. Jelaskan padaku. Dekat mana tempat kau? Siapakah dirimu? Asal usulmu, di mana tempatmu? Dia tunjuk kat mana? Mana tempat tadi yang ini cakap? Hah? Ayo, tunjuk padaku. Dari mana datangmu? Mana? Rumahmu. Oi, tunjuk ke arah tempat tadi tu. Tunjuk kat belakang weh. Tunjuk kat belakang weh. Apa yang kau gelakkan? Weh. Ya Weh. Ya Allah. Ustaz. Buang Ustaz. Buang. Bagi buang balik. Dah boy. Buang Ustaz.
Sorry geng, kita tak boleh geng sebab agak keras sikit geng, agak keras sikit. Minta maaf. Tak boleh tuju. Bunyi suara garau yang tadi. Hitam pergi ke atas. Ustaz, dia kat atas Ustaz. Astagfirullahalazim. Moderator, tolong main peranan sikit moderator. Weh Ustaz, betul-betul tadi. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astagfirullah. Ini lawan dia. Dia tak ada dah tu, abang dah tarik dah tu. Keluarkan semua dalam mulut. Apa yang ini tak tu buang balik. Dia dah mula mengamuk. Daripada bilik tu. Dia dah mula mengamuk. Betul-betul kat tempat penjajaan tu. Keluarkan seekor burung hidup. Lagi sekali, last. Geng boleh Nak cuba dengan burung? Kita cuba dengan burung pula. Sampai dia tunjuk mana tempat yang dia tanam. Okey tak okey guys? Kita dah bagi tayangan umum dekat korang. Banyak sangat cekadak. So, ini kau Ustaz bawa ini masuk kereta. Keluarkan burung dulu. Oh komen oi. Layan je lah. Dah bagi tengok banyak cekadak geng. Aku malas nak melayan macam ni. Kalau ada lagi benda-benda tu buang hutang juga kan semua. Skipper banyak-banyak. Sekejap. Pergi masuk kereta. Bawa burung sekali. Apa nak jadi-jadi malam ni? Kita kasih selesai malam ni juga guys. Boleh tak boleh? Kita kasih selesai malam ni juga. Dengki tak dengki ya geng. Diorang ni mengarut. Dah makin menjadi-jadi. Makin kita lebih. Main habis lah malam ni. Habis. Hari ni kita main habis. Kita main habis. Sebab esok dah tak ada dah kat sini. Nasi habis. Bawa keluar burung Ustaz. Seko tau. So burung tu kita nak guna untuk jadi tombal. Sembelih. Kita akan sembelih lagi. Bagi saya sekok jap. Janganlah kasih muka itu lah pasal diorang lebih kan. Moderator tolong main peranan terus mute ya moderator. Jangan biar kasih biar. Saya habis hisap pokok batang. Dalam masa 53 second korang boleh teruskan pump pokok kelapa. Let's go. Yang ada 5 teruskan. Teruskan. Subscriber tak ada geng. Esok subscriber. Teruskan. Orang dah bagi tengok geng. Bersyukur tak kan orang dah bagi tengok. Bukannya aku paksa apa pun. Aku nak bagi hiburan kepada viewer-viewer aku. Kesian viewer-viewer yang ada. Tak apa geng, tak kisah pun korang ada coin ke tak ada coin terpulang pada korang. Aku tak apa, it's okay. Minta tolong jaga bahasa. Bagi setakat yang ada pun tak apa. Jaga bahasa geng. Kiwak dia mengamuk ni. Minta tolong admin main peranan. Abang Mal nak jadi moderator tak Abang Mal? Abang Mal bakal nak jadi moderator tak? Untuk tambah moderator, minta support moderator geng. Ada siapa-siapa lagi tak? Terus geng, ada siapa-siapa lagi tak yang nak pump pokok kelapa? Kita ambil pokok batang terus gerak. Go. Muntah weh hari ni yo. Saya boleh.
Geng, jalan terus geng. Abang, terima kasih bang. Abang, terima kasih bang. Semoga rezeki abang bang. Thank you so much. Last call. Bagus, last call. Kau je komen Roy. Terus. Lagi 3 pause lagi geng. Jalan lunak. Memang all out lah. Aku rasa nampak macam ada sesuatu belakang aku geng. Nampak? Bagi admin. Terus share lagi ramai-ramai. Macam mana dekat atas ni tak ada tempat duduk? Share ni. Ini ni kenapa saya gunakan dia? Sebab dia ni ada kelebihan tau. Tahu kenapa saya gunakan dia? Sebab dia ni ada kelebihan yang orang kata tak ada orang lain ada dekat dia. Maknanya orang lain tak ada apa yang dia ada. Geng, lagi sikit lagi 7K lagi geng. Nak cukupkan top 1 daily pada malam ni, InsyaAllah. Wahai sultan-sultan, ya Allah Tuhan, wahai Tuhan memiliki segala kekuatan, kekayaan, murahkanlah rezeki pada malam ni, ya Allah. Harap-haraplah duduk di top daily geng. Aku dalam keadaan kena sakit, bengkak-bengkak muka aku kena tumbuk semalam. Masih lagi bertahan je ni. Ikutkan aku dah rehat dah ni. Tapi disebabkan Datuk minta tolong, kita tolonglah. Abang Nur Hisham, terima kasih. Berbirat kau tengok leher aku bengkak kan dengan tumbuk semalam. Terus. Hijab maka thank you. Asal ada orang tengok ah? Belah depan ni. Jangan bising. Dari nombor 1 tak geng ada orang keluar. Kat mana? Terima kasih daily nombor 1. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dah rezeki ya Allah. Alhamdulillah. Syukur padamu ya Allah. Dia tu buat apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Mana bang? Jiran mana bang? Mana? Aduh, dia orang report lah. Ada atas lelaki tu. Bang, cuba pergi tanya dia bang. Bising lah. Dengar. Sebab cakap dia kita tengah syuting kat macam tu. Dah ada habis lah. Takut nanti dia komplain nanti. Maybe dia tengah hisap kot. Oh, tu lah mungkin lah. Sebab tanya dia dulu. Biar ustaz pergi tanya dulu. Terima kasih. Congratulations. Alhamdulillah geng. Syukur pada Allah geng. Tuhan bagi rezeki geng. Alhamdulillah ya Allah. Thank you. Syasi. Thank you. Dia turun lah boy. Boy dia turun boy. Dia turun. Ya geng, Ustaz. Jap. Dia turun boy.
Biar Ustaz jap geng, kita kena tunggu keputusan dia jap geng. Come on. Jap geng kita tunggu keputusan dia jap. Nak tahu keputusan dia bising ke tak bising. Kalau nak tunjuk-tunjuk je, tak payah sama banyak. Cot, kalau nak tengok je, tak payah nak komen banyak, Cot. Aku bagi kau tengok free, kau tengok betul-betul, Cot. Okey? Ni boleh follow si budak si masker ni. Kau nak tengok. Orang lain pun tak ada koin, orang lain pun nak tengok, tapi tak ada perangai jenis mulut terpayan. Aku ni tak sampai hati. Kalau nak tengok, buat cara nak tengok. Simple je. Aku ni mulut je lebih, tapi aku ni tak pernah tinggal orang. Mabuk je. Tapi sebabkan dia komen macam ni, aku terus blok keluar. Sekejap lagi tengah tunggu Ustaz. Semua Cina kan, semua Cina. Itu yang problem sikit. Masalah jiran-jiran kita ni semua Cina. Itu yang masalah sikit tu. Sekejap geng, tahan sekejap tunggu Ustaz jap. Okay boy. Sekarang ni tindakan dia pergi ke arah belakang boy. So macam mana kita selesaikan cepat boy, takut nanti kita kena habiskan cepat ni. Cakap Ustaz. Ustaz. Dah geng, saya dah standby handphone dah. Tapi guys, Cina ni sebenarnya bagus tau duduk berjiran dengan Cina ni. Cina ni jenis tak banyak songeh. Tapi sekali dia menyerap, dia komplain kau. Betul aku cakap. Bukan nak kata apa, jiran dengan Cina ni simple. Tapi kalau dia rasa menyerap, dia komplain kau. Semua Cina ni tak ada orang. Sebelah sana ketua polis balai, ketua apa, DSP apa tau. Besar ke? Ni rumah Datuk ni, Datuk Zawawi ni, dia ni amanahkan saya untuk menjaga rumah ni. Dia amanahkan saya untuk menjaga tempat ni. Lambat betul Ustaz ni. Apa yang dibincang ni, kalau tak aku nak teruskan ni. Geng, ada 5 koin jalan terus geng. 5 koin geng. Coconut tree ada 10,500. Ustaz. Lama betul dia bersembang. Tak masalah kita nak selesaikan macam ni. Ustaz tak boleh. Dia je yang tahu buat benda ni. Tak ada dia pisang kita nak buat kerja ni. Tu Ustaz kat depan tu tengah bercakap. Ui. Dia Ustaz tu. Dor nanti. Saya call dia. Macam mana Ustaz? Okey. Jiran kata tak ganggu. Cuma dia macam apa nak tengok lah korang buat apa kan. Tapi dia okey, dia sporting. Jiran okey. Okey. Jiran depan dia okey. Okey. Cakap dia bagi masa kita 10 minit lah. 10 minit kita habiskan cepat. Jom Ustaz. Dia kata tak apa. Tak apa lah. Dia kata tak apa. Saya datang balik. Dia ada Ustaz tengah kotim tu. Itulah pasal tak apa. Okey. Baik Ustaz. Dia tengah kotim tak. Baik. Weh boy, kau suara daripada mana boy?
So daripada mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ha? Dia mengajuk boleh. Assalamualaikum. Adik. Adik Islam ke? Adik cuba Dekat bacakan dapur lagi. bang. Apa nak dengar? Astaghfirullahalazim. 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 Asal ustaz stokil lain ustaz kahwin? Tak, memang dia punya pattern. Oh, Pattern ni. Oh, lain macam Tadi slipper yang sebelah. maknanya budak ni budak Islam. So kita tak nak buang masa, takut tu bising. So kita teruskan untuk cari link dia kat mana? Okey. Kita habiskan juga. Kita habiskan, ha? Kita cuba selesaikan. Okey. Cuba ikut apa yang petunjuk ini dapat. Hei. Macam mana tadi? Ha. Tengok. Macam bagi petanda kat belakang tu. Nampak tak? Kat belakang ni? Daripada apa yang saya dapat tengok daripada tadi yang kita buat proses tadi tu, setelah benda tu menunjuk ke arah belakang, memang ada sesuatu yang ada dekat belakang. So kita cuba buka laluan bacaan. Sekadar Okey. ada benda-benda pelik, benda-benda yang berusulkan barang-barang sihir, kita cuba try. Tengok kita combine energy untuk melarikan. Okey. Allah. Tu. Allah. Kat belakang ni betul lah yang ini cakap oh. Kita ikut dulu dia punya sebab dia yang entiti tadi yang mana makan telur tadi tu dia dah menunjuk arah sana. So memang ada sesuatu. Betul, maknanya betul kat sini. Dan kita cuba try. Kita combine energy, kita try cuba. Kalau betul ada barang, sesuatu yang berada dekat situ rumah yang dikatakan rumah tu, kita cuba. Okay, 11,000 orang ni geng. 11,000 orang jalan je geng. Hand head sikit-sikit seorang geng. Finger head sikit-sikit seorang. Terus. Jalan je finger head guys. Ada 11,000 orang. Tak dapat apa pun seorang 5 koin cukup 500 pun jadi dah. Jadi kita kena pecahkan ni. Kita tengok kat mana kawasan dia. Sama ada dekat dinding ke, dekat dekat kawasan mana. Sebab saya nampak kat belakang tu ada dinding. So kita tengok. Takkan kita nak pecahkan rumah orang ustaz? Kita tengok. Memang kita tak nak pecahkan lah. Kalau kita tak nak pecahkan rumah orang. Ustaz, cuba tanya Datuk. Minta izin dulu. Kita tak boleh nak main buat. Okey. Allah. Okey geng. Tak, awak call dia dulu. Takut dia tidur, dia tak ada kat live ni. Tak ada kat live ke? Dia tak ada kat live. Abang try call dulu. Dia tak ada kat live. Abang try call dulu. Kaki kat meja. Kalau boleh jangan pecah rumah kan. Tapi budak lagi kat tingkap lah mana?
Bayangan korang tu kot. Perasaan korang. Datuk tidur Sorry Datuk. Saya tak nak kacau sebenarnya, tapi Weh, Allah Akbar. apa yang ada dekat rumah Weh, sekarang, saya boy. tak izin, Datuk. Boy. Tak izin sebab kita ada dapat satu petunjuk di satu kawasan dekat rumah Datuk ni. Boy. Ini boy. Boy, ini boy. Kalau kita minta izin, anda kata ada benda yang tertanam ke dekat mana-mana kawasan, Boy. tak kita minta izin untuk Aduh. Ini dah kita ni. rusakkan Datuk. Kita nak cari barang apa yang kita dapatkan ni. Petunjuk. Okey Datuk boleh Datuk tak maaf Datuk kau, tak maaf ganggu Datuk. Ataupun nanti apa-apa nanti saya minta lagi Datuk. Ya. Okey Datuk. Okey. Assalamualaikum Datuk. Minta maaf Datuk, minta maaf. Okey. Baik Datuk. Okey, boleh. Datuk tengah hidup saya kacau. Tengah hidup. Okey lah. Nanti bila kontak dia balik, saya dah minta izin. Saya cakap dah tadi, kita bukan nak apa rosak bukan tak, kita minta izin kalau ada tanda kita dah. Allahu Akbar. Andai kata kita dapat spot di tempat lagi, andai kata ada barang, kita try. Dan Jat, kita Ustaz. dapat Ya, izin. Ustaz. Jat. Makin kuat dekat belakang ni kau ni. Apa yang dia sebenarnya nak ni tu ni? Tak marah. Dia marah ke atas Ini. Tak, ini tadi memang ini. tadi yang ni kat luar lah. Kita Belah sana. Tu kunci. Tak boleh, tak boleh. Ha. Dia sangkut. Ya, aku log in lah, geng. Ha. Sangkut bang. Dia start ni. Oi, babi. Bodoh sial kau ni. Apa tahu yang ada kereta tadi ni? Astagfirullahaladzim. Siut lah dia ni. Boleh tercabut jantung. Siap. Astagfirullah. Okay, aku rasa benda ni dikacau. Jap. Yang kau duduk. Jap, geng. Aku log in jap, geng. Aku log in jap. Sebab dekat belakang wifi tak ada, geng. Aku log in jap, geng. Aku log in jap. Belakang tak ada wifi. So aku log in pakai data biasa. Bodoh dia ni. Kau betul lah dia tercabut itu orang ni. Allah Akbar. Kau boleh tak kejut saya. Aduh, tak boleh log in je. Tak boleh log in. Apa yang ni? Tak apalah, aku duduk kat Singki. Korang daripada luar je. Mana ni Ustaz? Saya duduk sini je. Sampai ke? Cuba pakai spot boleh tak? Ha? Jap, aku try beli, aku try pakai spot jap. Ni kau, aduh kau ni. Kejut. Siut. Siapa berani dia bersiap tu. Tak boleh lain tu. Jap aku call spot jap, geng. Okay, try. Jom. Boleh lah ni. Boleh ni. Ya, kalau Ya, boleh ni. Jom. Sini belah sini. Bodoh lah, kau kenapa? Kau tolong Ustaz, pegang diri Ustaz. Ya, ini kan tadi apa cakap dulu kan itu yang mana? Aduh, masuk lagi buat apa? Astagfirullah. Jangan masuk sini lagi. tenang. Tenang, istighfar dulu. Kau pergi ni. Ni, jangan ikut aku. Kita masuk kereta ni. Jangan, kita nak pergi cari tempat yang nak tunjuk ni. Bang. Settle kan you, bang. Dekat belah sini.
Kau mana ni? Kau mana ni? Lag tak geng? Lag tak? Lag tak sekarang? Kau belah mana? Mana ni? Depan. Cuba try Ustaz. Tu ikut Ustaz, ikut Ustaz. Abang tak dekat, Pergi dekat. Ustaz. Ada energi eh? Hah? Ada energi. Atas, bawah. Atas? Bawah. Ada energi. Atas ke bawah? Ada energi kat sini. Perlukan air ke apa? Bunyi macam menggelekak siut. Ada kain tak? Kain. Kain? Hah? Kain. Tak bentang. Jom. Dia ambil ni. Panas ni, panas. Ada benda dalam. Slow sikit. Oi, bunyi suara Ustaz. Ini rumah kau. Nah. Pergi. Sini ada benda yang tertanam yang menyebabkan sihir atau apa yang menyebabkan punca gangguan di dunia. Sebenarnya ya Allah kau betul ikhlas. La haula wala quwwata illa billah. Korang nampak apa siut? Aku tak nampak apa ni. Kau nak rasa energi tak? Ha? Nak rasa energi? Bagi ini lah rasa. Tengok atas loh. Sekejap geng. Aku pening nak tengok bawah ke atas. Sama satu tahu. Panas bang. Dekat sini. Betul-betul dekat sini. Boleh rasa. Bukan nak rasa? Tak apa. Ya Allah sekali benar tu. Kau beri. Ada? Ustaz perlu apa Ustaz? Ada apa-apa yang boleh dipecahkan tak? Oi, takkan nak pecahkan? Pukul ke? Apa ni Lai? Ini tile semua ni Lai. Macam mana kita nak buat? Tak, ni masalah ni mozaik semua ni. Takkan nak pecahkan? Tadi kan kita minta izin Datuk tu sebab kita nak cari sebenarnya apa benda yang ada dekat kawasan rumah dia ni. Sekarang ni energi betul-betul Lai boleh rasa. Saya boleh transfer kat Lai. Dekat sini bergegar tangan ni. Betul-betul kat sini, tepat kat sini. Saya buka tadi betul-betul kat sini. Betul. Lihat sini jap. Aku pakai siput jap. Sekejap aku nak masuk rumah jap lagi. Kotor. Bismillah. Bismillah. Allah. Jap. Sambil ni jap. Kena pecah belah. Bismillah. Tidak. Ustaz, nak apa Ustaz? Kau jangan tengok aku macam tu. Takut ni. Apa dia Lai? Penukul. Ambil lah apa-apa hammer ke apa yang ada. Boleh? Hammer? Boleh. Cuba cari jap. Ada tak dalam store ke apa ke? Sebab kita tak boleh nak buat apa, nak umpil macam mana ni, tak boleh nak umpil. Kita kena minta izin tadi, kita dah minta izin dah. Ustaz nak besi ya? Ha. Ustaz nak besi ya? Ada tak hammer ke apa benda tu, besi yang keras ni? Sebab memang ini dia betul kat sini lah. Kalau lesung boleh ketuk lesung. Betul lesung tu. Dapat kita crackkan sikit sebab Atas tu, oi. bawah ni mesti ada tanah. Di bawah tile mesti ada tanah. So benda tu mesti ada. Atas mana? Atas? Geng, tak ada tempat naik atas ni geng Memang tak ada.
Atas bayang. Ha? Tak geng, sekarang ni kita fokus pada checkpoint je geng. Boleh? Kita tak nak tengok ke atas ke bawah ke kanan ke, kita tak nak. Sekarang ni kita fokus checkpoint je. Jap, saya cari besi jap. Ada lah. Jom. Ya, kita tak ada ahli kamera, Nanti orang kata kita ni pula. Jap. Cuba tengok bilik store jap. Kalau ada besi. Ustaz dah minta izin ke Ustaz? Tadi kan saya call tadi. Boleh tak perasan saya call? Pakai spana Bismillah. Nanti saya dah cakap nanti suruh lawyer call balik. Lepas kita settle. Apa benda yang kerah lah yang boleh kita ni. Kita bukan nak pecahkan semua tempat ni. Jap, tunggu ini jap. Saya tanda ni tempat yang saya rasa. Tunggu ini jap. Tunggu cari ini buat ni. Tolong share ramai-ramai geng. Tolong share ramai-ramai. Pergi share ramai-ramai je. Pergi share ramai-ramai. Saya nak tengok semua share ramai. Moderator komen pelik. Out. Hari ni lama betul. Pergi mana je? Memang checkpoint dekat situ Ustaz? Tempat yang tadi saya tanda, saya bagi lawyer tanda tadi. Rasa tak? Kalau kata ada ni kan. Inilah dia. Tempat yang tadi betul-betul kat sini. Betul-betul tengah-tengah, center rumah. Cuba tengok betul-betul. Saya berada di tempat tengah-tengah. Punya ya. Apa pula yang main air ni? 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 Mana? Siapa yang bermain ni? Boleh ke Ustaz yang ni Ustaz? Boleh? Boleh kot. Boleh siapa? Kita try lah besi. Ni besi. Buat lah besi, buat lah. Ketuk. Sign. Mana? Allah. Allah. Bismillah. Allahu Akbar. Macam gigi. Puji sekali. La ilaha Duduk depan ni, duduk depan. Lai. Ada barang di bawah hotel ni. Ada barang di bawah hotel ni. Mana tempat yang saya pecahkan tadi ni. Mana? Tapi saya tak buka lagi. Saya tak Pecah Ustaz. Tak apa. Tak apa, buka. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ustaz, tangan budak Ustaz. Mari kita cepat. Tidak ganggu kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Roy, ada barang Roy. Bawa keluar semua Ustaz, bawa keluar. Saya tak boleh dekat, nanti live. Suruh. Benda Suruh, ni Roy. basah ni, saya tak boleh nak pegang ni. Jap, saya ni. Nampak tak? Nampak Roy? Ni tengok ni. Saya tak boleh nak duduk dekat Ustaz. Apa tu? Barang lama ni. Apa tu? Apa ni? Ni duit ni. Duit ni. Ha? Duit lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tu macam ada lagi bang.
Ada lagi. Ada lagi? Cuba tengok lagi Ustaz. Tengok lagi. Saya nak tengok kain lah. Asal kulit tempurung tu bang? Macam kulit kan? La haula wala quwwata illa billah. Pecah ke bang? Patutlah dia cakap macam berkaitan dengan harta. Ada duit, ada apa. Aduh pecah weh. Datuk bagi je. Macam? Bukan duit je dia. Ada benda lagi. Ada benda lagi? Nampak ni. Patutlah panas. Patut je. Cuba bukan. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dah weh. Oh ni. Ini gila weh, gila. Sumpah gila, ni gila. Ya Allah, izinkan aku mencipta. Ni gila. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Jom. Tak tenang nak pegang. Cik Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Ya apa tu? Ni barang ni. Ada apa dengan Allah, aku nak buka macam mana ya? Bismillah. Ni dia lapisan atas. Apa benda ni bang? Duit shilling lama ni. Duit sini lama. Duit shilling Oi, atas ni. ini ada duit kertas. Duit Indon siot. Lepas tu inilah barang sihir tu. Buhul nampak? Maknanya apa yang bibik tu tinggalkan ni daripada bibik yang 6 bulan yang lepas ditinggalkan. Kalau betul lah benda memang tanda ni yang macam ini cakap tadi rumah, inilah bahan dia, inilah barang dia. Inilah benda yang punca dia ni. Ya Allah. Gelap dah. Weh hancur. Confirm ke Ustaz dah tebuk Ustaz ni, dah bagi tahu Datuk. Tadi saya call depan boy tadi. Aku. Okey, kalau macam tak apa. Tapi alhamdulillah lah. Kalau dia tak bagi tebuk, kita pun tak tahu dalam semin ni ada Sebab apa. saya minta izin tadi. Sebab saya kata dia ada dapat, kita akan dapat satu pelanda. Ambil gambar, send dekat Datuk. Bagi tahu Datuk, tengok live sekarang. Apa yang kita akan jumpa. Tak, sebab Datuk tengah tidur. Loy, saya mana nak kacau tadi. Itu yang saya cakap, nanti saya apa-apa saya minta call balik. Mereka saya komen. Alhamdulillah ya Allah. Geng apa ni geng? Ya Allah sampai hati tu buat ada Datuk ni baik tu geng. Datuk ni baik tu, sumpah baik tu. Buat gambar. Nampak? Boleh? Astagfirullahaladzim. Tu saya send ni, lepas tu saya Sampai tak laku. Dia ni punca dia ni Ustaz. Boleh kacau lagi. Apa tujuan dia Ustaz? Dia punca dia macam mana Ustaz? Dia Punca segala-gala yang gangguan. Nampak tak, kita nak pergi je tempat tu macam-macam halangan. Kita mula daripada depan tadi pun macam-macam halangan. Sampai tujuan dia? Tujuan dia untuk memporak-porandakan keluarga. So kalau nak tahu lebih lanjut Loy, kena buka benda ni. Kita kena musnahkan benda ni. So tempat yang paling sesuai Tasik. Macam mana yang Loy musnahkan benda yang mula-mula tu? Geng, kau kena ingat tu geng. Kebanyakan orang yang merantau ni bukan kosong tau. Segelintir orang yang merantau ni hati-hatilah. Kalau takkan sampai dia kat Malaysia. Tak cukup ilmu, tak sampai dia ke sini. Patutlah rumah punya besar macam ni boy. Kau bayangkan boy, anak dia tak boleh nak duduk. Kau fikir lah. Datin tak payah cakap, hari-hari bergaduh katanya. Kan dia cakap masalah dia gangguan kepada isteri dia dan anak-anak dia. Datuk okey. Datuk tak ada masalah. Tapi masalah gangguan tu, dia mengganggu anak-anak dia dengan isteri dia. Dari sudut kelibat, dari sudut gangguan bunyi, dari sudut emosi. Benda-benda tu yang kita cuba selesaikan. Daripada kita jumpa mula-mula barang yang pemujaan dalam bilik dia tu. Sebenarnya itu barang yang dipuja. Barang yang ditanam ada. Baru kita jumpa hari ni. Faham? So, benda yang mula-mula dah buang.
So sekarang kita nak musnahkan dia ni. Macam mana pun kita kena musnahkan barang ni. Tak boleh kita biarkan. Supaya rumah ni dapat dibersihkan. So kita nak buka ni, kita kena buka pun. Baca doa dulu lah, baca doa dulu. Saya tak ada sarung Ustaz, kalau ada kena. Kita baca doa dulu. Alhamdulillah atas syukur pada Allah kerana Allah memudahkan urusan kita. Senyap terus, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pakar benda tu, kita pakar. Ya Allah, semua pada Muhammad. Ya Allah, kalau usaha kami ya Allah, izinkanlah perbuatan kami untuk memusnahkan barang-barang sihir dan semua ini ya Allah. Izinkan kami ya Allah, perbuatan kami untuk memagar kawasan rumah ini ya Allah, agar tidak terganggu dengan perkara-perkara yang mengganggu sebelum ini ya Allah. Sungguh hanya padamu kami mohon bersolah bahwa kita lebih inna ma'amru bi sabara syai'an ayakul Allah. Okey, kau nak buka So sekarang ni diorang tanya benda ni kita buang dekat tasik. Okey tak, geng, kita buang dekat tasik. Seperti mana kita datang daripada tasik dan kita keluar pun daripada tasik. Okey ya? Sebab Ustaz buang bisul dulu, Ustaz. kalau ada. Sekejap ni macam nak muntah. Bang. Tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Wa iza batashtum jabbarin. Allahu akbar. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Pakai dulu, Ustaz. Okey, Ustaz. Dia macam mana, Ustaz? Dia tahan, dia menyerang ke apa? Bisa daripada barang tu. Barang tu hidup lah. Tu barang yang masih jadi dia orang kata di ritual lagi. Masih hidup. Barang tu masih aktif. Sebab Maknanya benda tu baru ke lama? saya tak pasti, tapi memang barang tu hidup. Saya tak boleh nak check lagi barang tu. Sebab tadi masa saya buka kan, saya kata panas. Saya pegang tadi walaupun berlapik, dia masih ada tindak belah. Bisa. Sekarang ni macam mana pun kita kena musnahkan kalau tak boleh lah. Kalau kita biarkan, dia akan mengganti semua tempat ni. Wa ja'alna min baini Astagfirullahaladzim. wa ja'alna Allah Rasul. كفر ربك ينفك وكيف كفها ككامن كان من خلق تخيرا قرن كيبين تخي مشخة خلق الأخير خلق كفا كما بالكفا كربته يا كوكبا كهنا يا كالقبل فلك ككويرة ككفيل كلكم كيبريع في القم القف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رحمة الغيب بسم الله رحمة الغيب والسماء والأرض اللهم عليك البصر يا خدر المجسد سرزت صفات وجود كن ربنا نور الجكم يا جماعة من الجن أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bismillahirrahmanirrahim. Jap, geng, jap, kita tolong Ustaz, geng. Korang jangan duk kalut pasal tengok benda tu, tengok betul. Kita tolong Ustaz dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Tak boleh kita tunggu lama ni, Pak. Kita tak boleh tunggu lama ni, Pak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ustaz nak garam lah. Ustaz garam, saya ambil garam. Perlukan garam lah. Basuh muka dulu lah. Ada, basuh muka dulu. Ni, Ustaz. Air tu. Air tu, Ustaz. Kau ni kenapa? Ilah, terkejut si aku. Ustaz, basuh air.
Basuh muka tu. Bagi tak? Hari ni aku rasa kena bawa pergi berubat Aboy. Takut sakit dalam. Sebab dia bukan sakit dalam. Dia ni macam tak betul tau. Dia jadi macam 3 suku tau tak. Jadi macam banyak mengelamun, banyak tayal. Kau tahu. Takut efek lah. Nasib baik adik aku. Bukan adik aku melekat muka kat dia. Dia jadi macam dah tak betul lah. Dia jadi macam sukma dia dah kurang ni lah. Saya minta maaf. Minta maaf. Allah. Aku rasa benda menyucuk ada ulu hati. Okay, Ustaz. Okay, Ustaz. Okay, 2,500 dia jalan. Okay, 5 sikit. Geng nak cukup geng, tak banyak lah. Balak jalan finger head sikit-sikit seorang geng. Boy. Buka ni. Buka pemira. Okey, tu. Okey. Duit hilang. Allah. La ilaha illallah. Ya hayyu ya qayyum. Jap. Kenapa kain ni dia macam teratur ni? Ada. Oh, air ni susu ke apa? Air ni susu. Air ni kemas. Ini susun. Air ni kemas. Oh ya Allah. Boleh bantu lah. Tak boleh ni, saya seorang tak boleh lah. Boleh dia Ustaz, boleh. Boleh Ustaz, boleh. Boy, duduk kau duduk depan tu boy. Duduk depan tu. Di tengah, tempat aku. Wah. Okey. Kau duduk tengah. Bawa cukup duduk kat aku macam ni. Okey. Ustaz kanan, aku depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Boy. Bangun. Oh my god. Astaghfirullahaladzim. Maaf, bismillah, nanti lah yang turun masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya takut.